rapatan kita lain. Kita ni Malaysia, kita ni bukan orang dari benua lain kan. Malaysia ni terkenal pasal budaya kita. Kita ada berbagai budaya. Dun Gadik ini sebenarnya adalah kerusi DAP. Apabila MIC mencalonkan YB di sini, kerana di sini adalah kawasan Melayu dan YB berjaya merampas balik kerusi Gadik ini daripada DAP. Masa kempen pun, masa itu memang satu masa yang begitu susah di mana COVID melanda negara. Kita di kawasan Gadik ini, kita banjir. Selaku Exco Belia Sukan dan juga NGO, apakah first priority yang YB kenal pasti pada ketika itu? So kepada 28 dunia ada di negeri Melaka, kita telah bajetkan peruntukan untuk mereka anjurkan sukan. Daripada 3-4 game dah jadi 9 game. Apa bezanya Gadik sebelum ni dulu dengan Gadik sekarang di bawah YB? Gadik dulu Gadik banjir. Gadik sekarang okey. Gadik tak banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para peminat setia podcast Melaka Street Talk? Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita ke udara lagi dalam episod yang ke-6 podcast Melaka Street Talk, tampil dengan wajah baru, setup yang baru, semata-mata untuk memberikan satu nafas baru kepada anda semua. Jadi dalam episod ke-6 ini kita tampilkan beberapa keistimewaan lain daripada yang lain. Bukan seperti dulu. Pertama sekali, saya tidak keseorangan. Hos anda, ada hos yang baru, iaitu gadis cantik molek. Di sebelah kanan saya perkenalkan saudari Zuratul Ain. Hai, Assalamualaikum buat peminat-peminat setia podcast Melaka Street Talk. Jadi Zaza, kita hanya berdua. Bukan. Kita hari ini sebenarnya akan bersama dengan seorang tokoh politik yang tidak asing lagi yang hadir ke studio. Kami Melaka Street Talk memperkenalkan, iaitu tak lain tak bukan YB Datuk Shanmugam. Adun Gadik merangkap Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Melaka. Selamat datang YB. Ya, terima kasih Tuan Zul dan juga Zaza. Welcome to Adun Gadik. Saya I'm very glad and happy. Saya amat berterima kasih kepada podcast ini kerana datang untuk kawal dari jauh. Memanglah kita kat Melaka ini sentiasa menunggu saja untuk kita wawarkan apa yang sedang kita lakukan. Saya Shanmugam adalah Adun Gadik. Saya telah bertanding pada pilihan raya yang lalu dan menang pada 20 hari bulan 11 2021. Saya bersambung dengan cita-cita ataupun my favorite is actually Belia dan Sukan dan juga Badan Pekan Kerajaan. Ketiga-tiga ini adalah kena mengena dengan saya, di mana portfolio ini saya mencintai sebagai bekas pemain optik. Saya juga adalah daripada sukan. Saya juga pernah menjawat jawatan bendahari daripada 98 hingga 3 hari bulan 1 2010 sebagai bendahari Majlis Gabungan Belia Negeri Melaka, dan saya juga adalah pemenang anugerah Belia Negara kategori kebangsaan pada 2005. Adalah Johan Kebangsaan dan Johan Negeri. Alang pencinta sukan ini, macam mana pukul berapa YB tidur malam tadi tengok FIFA semi-final? Saya tertidur. Saya tertidur. Sebenarnya balik daripada semalam lagi 9 semalam. So tertidur dekat sofa je. So I couldn't finish the game. Saya couldn't mengikuti. Tapi saya difahamkan YB akan bersama-sama dengan rakyat Melaka untuk menonton perlawanan akhir pada 20 hari bulan awal pagi. Ya. Kepada para penonton rakyat Melaka, jangan lepaskan peluang ini ya, kerana akan dapat bersama-sama menonton perlawanan final itu secara live di Pantai Klebang. Pantai Kundo. Pantai Kundo. YB Shanmugam. Dengan wakil rakyat dan juga orang kawasan. Saya ada terbaca YB daripada nota-nota research yang kami buat, di mana YB adalah pemimpin daripada parti MIC yang boleh digelarkan sebagai giant killer dalam PRN yang lepas. Kerana Dun Gadik ini sebenarnya adalah kerusi DAP. Ya, betul. Dan apabila MIC mencalonkan YB di sini, kerana di sini adalah kawasan Melayu dan YB berjaya merampas balik kerusi Gadik ini daripada DAP. Jadi
macam mana khidmat YB, khidmat bakti di sini ni, sebab ianya satu pencapaian yang luar biasa. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengundi DUN Gadik kerana memilih saya untuk mewakili mereka dalam DUN Negeri Melaka. Saya sebenarnya nak kata cita-cita politik memanglah kita nak bekerja, kita nak menyantuni rakyat ataupun masyarakat dengan cara terdekat. Dan apabila saya menaruh manifesto ataupun perkara-perkara yang bakal saya kalau dipilih untuk mewakili DUN Gadik, mungkin ianya diterima oleh semua lapisan masyarakat, di mana kalau tengoklah Facebook saya pada awal-awal masa kempen pun, masa itu memang satu masa yang begitu susah di mana COVID melanda negara dan kita tidak boleh kempen secara keseluruhan, dan ada juga kita di kawasan Gadik ini kita banjir. Banjir. One of my photos yang boleh tengok kat Facebook, yang banjir tu dia terpaksa saya lihat. Ini sebenarnya kawasan Gadik ini saya punya SP orang rumah asal daripada Pegu Estate. Okay. So saya memang bukan datang sini pasal saya jadi wakil rakyat. Sebelum ni pun saya berada di sini. Dan rumah saya pun ada di Tabunanin. So saya lihat masalah banjir ini, apabila kita betul-betul lihat, saya kaji, saya kata ini bukanlah kerana dia terpaksa banjir, tapi kesudahannya tidak ada. Bermakna saya berjanji apabila kalau saya dipilih atau diangkat jadi wakil rakyat di sini, saya akan selesaikan sebanyak boleh masalah banjir yang pertama. Kedua, saya juga berjanji ataupun dalam manifesto saya kata kita akan wujudkan peluang-peluang perniagaan untuk orang-orang tempatan. Kita akan buat pasar malam ataupun whatever yang boleh bawa revenue sampingan. Ketiga adalah untuk kita di kawasan Kuala Ina. Kuala Ina tu kita ada 2 taman, satu Taman Baiduri dan satu lagi adalah rumah awam, rumah rakyat. Kedua-dua rumah kawasan ni dia menghadapi kesukaran kerana pressure air yang disupply oleh SCMB, Syarikat Air Melaka Berhad. Dia adalah penghujung. Saya biasa bagi tahu sempadan di antara Negeri Sembilan dengan Melaka. Kawasan sempadan ni kadang-kadang kita nak kata kesian pun susah. Sebab dia dua penghujung. Kalau kita taruh 10 baldi yang ke-10 itu, satu kena penuh dengan air, 2 kena penuh, 3 kena penuh, baru ke-10 air akan sampai. Itulah keadaan di Taman Baiduri dan juga Taman Rakyat di Kuala Ina. So, saya selepas jadi wakil rakyat, pada tahun pertama, saya telah pun minta kawan-kawan saya yang daripada engineers and all that, technical background, kita berbincang dan kita dapat satu idea kalau kita buat tangki air yang akan pumpkan air kepada taman-taman ini. Bermakna saya telah minta SCMB untuk bantu masyarakat di sini. Saya telah kemukakan permohonan dan saya kata ini adalah viable idea. Kita letak 8 tangki air. 8 tangki air ini daripada SCMB ataupun sambungan pipe ini, pada waktu malam ni tak ada orang guna, pressure tinggi. So bila waktu malam itu tak ada orang guna, pressure tinggi, air akan masuk ke dalam 8 tangki ini. 8 tangki ini mengikut bacaan dia sesuai untuk kita cukupkan air, bekalan air penggunaan di Taman Baiduri. So saya buat 8 tu, dengan izin Tuhan kita dapat mengatasi masalah air. Cuma ada orang kampung berseluruh, dia kata macam mana pula di Kuala Ina, Parlimen Gadik ni, DUN Gadik ni tak ada air, sebab di Gadik ni bukan air je yang ada, air panas pun ada, kolam air panas. Betul ke? Memang betul. Tapi masalah dia kerana tekanan air. So, tekanan air yang datangnya daripada loji air Gadik ni, dia bila nak sampai Kuala Ina ni is the end of the road. Penghujung tu dia air memang pressure. Itu yang saya kata 10 baldi. Baldi pertama kena penuh, baldi kedua kena penuh, baldi ke-10. So apabila kita ada dengan tangki-tangki ini, kita amat berterima kasih kepada SCMB lah kerana dia ambil idea saya, dia minta, dan engineer dia pun bersetuju, dan kita sekarang buat masa ini kita cuma satu masalah. Apabila petir, dia akan off for 10 minutes. ELCB. Safety precautions, dia 10 minit, lepas tu dia buka, air jalan dengan macam biasa. Dan keduanya saya dah dapat idea ni, saya dah buat berjaya, dan saya minta ada macam taman rakyat
dekat Kuala Lumpur tu, saya telah minta developer ada satu pembangunan kat dalam. So saya akan syaratkan buat developer, saya kata memang kerajaan kita tak cukup duit untuk buat satu tangki air, mana kalau you nak buat taman, itu adalah win-win situation. So kita dapatkan satu tanah yang di mana paras air itu boleh sampai ke tangki, dan dari sana so saya difahamkan oleh developer, dia memang bising lah, dia kata saya terpaksa belanja 2.5 juta untuk buat tangki ini saja. So dengan adanya 2 tangki yang selesai, maka selesailah masalah air di kawasan. Jadi YB, selepas saja YB menjadi adun bagi kawasan Gadik, jadi first priority yang YB kena pasti adalah berkenaan dengan isu banjir dan juga isu air. Okey, tadi yang YB telah ceritakan. Tapi kita nak tahu juga, selaku Exco Belia Sukan dan juga NGO, apakah first priority yang YB kenal pasti pada ketika itu? Okey, apa yang saya kenal pasti adalah satu perkara yang saya lihat, silaturahim. Okay. Kebelakangan ini silaturahim di antara siapa juga, orang tua ke orang muda ke, sesiapa yang ada handphone, silaturahim dia dah kurang. Kenapa? Mereka prefer play e-sports. E-sport. Itu pun sport juga bang. Yelah. Macam masa saya main hoki, kena pegang hoki stick. Mobile Legend. Memang sangat famous sekarang. Semua ni famous. Yeah. So bila kita ada ni, ini memanglah satu kerjaya. Actually e-sports ni adalah satu kerjaya, sebab kita di Malaysia pun ada tim yang pergi luar negara, bertanding, dia menang berjuta ringgit. Selangor Red Giants, SRG. Okay, dia ada 8 player. They got about 5 million almost. I think so. So kalau itu memang satu kerjaya sekarang. Kita tak boleh kacau. So tapi silaturahim di antara satu sama lain pun amat penting. So saya berbicara dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf. Beliau juga adalah seorang yang aktif dalam sukan dan juga NGO semua. Dia asal daripada 4B. Semua beli-beli ni senang cakap. So bila saya tontarkan idea, saya kata Yang Amat Berhormat, saya perlukan sedikit bajet untuk kita jalankan sukan Melaka. So dia kata, biasalah bos. Tahu, dia bising, kata bos, ini kids. At last dia agree, dan permulaan dia bagi lebih kurang, tak silap saya pada mulanya dia 600 lebih ribu ni bukan untuk saya. Saya sebenarnya kalau kita nak seseorang tu buat game tu ataupun satu sukan, dia orang takkan nak gunakan dia punya bajet sendiri kan. So kepada 28 dun yang ada di negeri Melaka, kita telah bajetkan peruntukan untuk mereka anjurkan sukan, bermakna lebih kurang pada mulanya lebih kurang 16,000 lebih kita bagi setiap dun untuk anjurkan sukan. So kita ada penyatuan silaturahim orang muda dan juga veteran di dun masing-masing. Dia tidak kata dun Gadik saja. Saya tidak memikir pasal dun Gadik je. Satu Melaka, kita ada sukan Melaka. Dan sukan Melaka yang saya bawa masa 3 years ago, 3 tahun lalu, dan dia masa itu memang ramai yang merugut. Dia kata bising extra work and all that. Tapi sekarang apabila dia berterusan sampai 2026 ni, daripada 4 game dah jadi 9 game. 9 game. Dan juga dulu memang dia kata, mungkin idea saya yang lontarkan tu lain tak lihat, tapi sekarang menjadi rebutan. Tahun lalu saja lebih kurang 16,000 lebih orang telah mengambil bahagian dalam. Ramai. Pemain. Dia bukan penyokong. Dia pemain saja 16,000 lebih. Sebab 16,000 lebih ni kita dapat rapatkan silaturahim di semua dun. Bermakna dia jadi rebutan. Macam bola sepak kita anjurkan, ada yang sanggup beli players daripada kawasan lain untuk main untuk tim dia. Wah. Betul. Saya so tahun ini saya ketatkan. Saya kata macam kelab beli player. Kalau menang wakil rakyat kawasan tu, dia kata kalau menang saya bayar. Saya bagi duit allowance lagi. Mana taraf tu dah dapat ada satu peningkatan yang baik. Dia menjadi satu idaman ataupun satu something to look forward dalam dun itu. Mana I feel I tak tahu negeri lain ada ke tidak, tapi di Melaka kita ada ni semua. Jadi di negeri Melaka ni, YB melihat sukan-sukan fizikal ni lebih sesuai ataupun lebih baiklah untuk memupuk silaturahim antara golongan muda dan juga golongan tua berbanding dengan sukan e-sport seperti Mobile Legend. Okay, dulu macam saya ada anak-anak kan. Anak kadang-kadang dia orang ada bilik masing-masing. Dia orang main Mobile Legend, PUBG ni semua. So dia bukan main dalam kalangan dia saja, dia akan main bermakna satu player ada dekat Amerika, satu dekat Afrika. Ya, betul. Sebab benua lain pun dia akan berinteraksi seperti dia berinteraksi dalam normal game. Tapi silaturahim tak ada. Dia cuma the team dia form yang dia main.
Tapi bila ada kita sukan padang, bermakna dia semua orang akan tukar. Masuk, datang bermain. Contohnya football. Kita ada 20 pemain dalam satu pasukan ataupun 22 pemain. Saya lihat dengan mata saya sendiri, dia orang akan datang dengan family members berkelah dekat padang. Mana masak kat rumah, bawa anak sekali, bawa isteri, bawa suami, bawa mak bapak duduk sana makan sambil watch kid. Ini adalah satu perkara yang kita ke belakang ini kita telah hilang. Ya, betul. Kita hilang benda ini bermakna silaturahim tu bukan tak kata tak dapat. Kadang-kadang tak kenal neighbor sendiri. Bukan macam dulu kita kalau satu orang tu buat kerja kahwin, tak pernah ada catering. Mana biarlah orang Cina ke orang Melayu ke orang India ke, orang kampung akan gotong royong, dia masak rewang lah. Ini you nampak simple tapi understanding among everybody is great. Saya lihat macam dulu tinggal kat estate tu, kalau orang Melayu nikah, kerja kahwin, orang India akan datang potong bawang, potong kelapa, parut kelapa, potong ubi kentang, ini semua dia akan buat sama-sama. Betul. Tapi ke belakang ini dia jadi business, commercial. Dia pergi pada catering. Saya tidak kata salah. Tapi apabila kita sama-sama masak, cara dia lain. Rapatan kita lain. Kita ni Malaysia. Kita ni bukan orang dari benua lain kan. Malaysia ni terkenal pasal budaya kita. Kita ada berbagai-bagai budaya. So saya lihat ini adalah satu cara yang kita dapat memupukkan persefahaman di antara semua. That's why I bring this, but it's multiple. Bila saya, mungkin masa itu ramai yang kata ini apa Sukan Melaka ini Shan wujudkan menyusahkan kita, tapi sekarang dah jadi rebutan. Ya, sebab sebenarnya YB saya adalah salah seorang peserta untuk sukan badminton. Saya mewakili kampung saya, Kampung Berisu, saya menyertai, tapi kita kalah lah. Ada yang lagi hebat. Terus saya snooker pun ada. Ya, kali ini snooker ada. Dan yang Amat Berhormat kata konda-kondi pun masukkan dalam. Ya, konda-kondi. Damaji, semua dah masuk. Itu yang merangkumi 9 sukan sekarang. Yeah. So, I will not be surprised kalau kita diangkat menjadi kerajaan balik masa hadapan, kita akan tambah lagi sukan untuk menyatukan silaturahim. Banyak permohonan. Sekarang Persatuan Pimpong dah jumpa saya, dia kata kenapa tak ada Pimpong. Banyak persatuan dah jumpa saya supaya they feel bukan kemenangan macam Tuan Zul kata. Pickleball ada YB. Sekarang kita tengah musim pickleball. Pickleball ni mungkin kita akan masukkan. Kalau kita ada peluang, kita memang nak excel dalam sukan. Macam Tuan Zul kata main badminton. At this age also, we can still play. Yeah. The next sports is open to all. Dia tidak kenal umur, dia tak kenal colour, dia tak kenal kaum. Maksudnya it's open to all. You're good at it. Because in sports, win if you could. Lose if you must, but the sportsmanship that counts. Ya, betul YB, setuju. Sebab Melaka ni YB sebenarnya negeri yang berteras sukan. Kita Melaka ni banyak melahirkan atlet-atlet sukan bertaraf antarabangsa. Tak silap ni siapa ya? Zaza? Yang berasal daripada Melaka. Melaka ni walaupun negerinya kecil, tapi berjaya untuk melahirkan juara dunia. Olympian, terutamanya dalam sukan badminton. Betul ya, YB? Ya, Irene Chia, Goh Liu Ying, Toh Iwe, semuanya berasal daripada Melaka. Ya. Ini Zaza punya masa. Oh, ini zaman saya. Masa saya berkecimpung dalam bola sepak 83-84, kebanyakan pemain kebangsaan, Fo Chinan, Wong Kau Fu, Ramli, keeper kita lain. Ini semua asal dari Melaka, orang Melaka. Oh, orang Melaka. Orang Melaka. Su Chin An. Datuk Su Chin An lagi Datuk Wira, Datuk. Dia adalah legend bola sepak. Legenda. Kapten pasukan datang dari Melaka. Okey. Dia tinggal dekat dia ada perniagaan dekat Alur Gajah dan dia adalah orang Melaka, anak Melaka. Tauke masa itu. Wong Kau Fu dia adalah back abang saya dekat TNB, Lembaga Elektrik Negara. So all these players, and if you talk about football, dia memang datang dari Melaka kebanyakan. Ada 4 ke 5 player. You talk about hockey, Wallace Tan dari Melaka, M. Raj dari Melaka, Dharmaraj Abdullah dari Melaka, saya punya batch ni, Dharmaraj. Okay? Ini semua orang Melaka. So, kebanyakan anak-anak yang lahir ini, walaupun negeri kecil, tapi sports excel tu memang terbaik. Badminton. Sekarang kita ada kuasai badminton aja lah. Aaron Chia. Dan squash kita ada pemain daripada Justin, anak muda yang juga peringkat juara kebangsaan dan juga juara big games. Jadi di negeri Melaka ni YB,
adakah fokus YB lebih kepada pembangunan sukan dari peringkat akar umbi ataupun lebih kepada sukan berprestasi tinggi? Saya lebih suka daripada akar umbi. Akar umbi. Akar umbi sebab bila adanya di akar umbi, bermakna kita akan lahirkan talent ID, talent identification. Ramai yang ada di akar umbi yang tidak diberi peluang untuk naik ke atas, mereka boleh excel. So kalau sukan Melaka, kita start daripada base, bermakna Dun level. Dun ataupun anak muda, bermakna mereka got something to look forward. Dulu ni kita dapat satu medal ataupun satu hadiah, kita simpan bertahun. Ya, betul. Saya masih simpan. Sukan ni masih simpan. Ya. Sukan apa tu tak? Saya sebenarnya atlet berlari masa sekolah. Wah, dah start. Semua warna pingat saya pernah menang. Sekarang pun saya masih aktif berlari. Hobi. You have the love. Betul kan? Yes. Kita kalau bermain sukan ni, kita we have love for sports and we have love for our own nation. Bermakna ada yang peringkat kebangsaan, peringkat sekolah, peringkat kampung. Cinta dia lain macam. Dan persahabatan kita pun lain. Persahabatan sukan ni lain. Persahabatan politik ini lain. Persahabatan biasa itu lain. Okey YB, sebagai pemimpin MIC, boleh YB kongsikan apa sedikit masalah kaum India ataupun masyarakat India di negeri Melaka ini? Adakah mereka berpandangan faktor kos sara hidup ataupun isu kad pengenalan atau something yang sebenarnya harus dititik beratkan oleh pihak kerajaan? Okey, kalau katakan masyarakat India bukanlah begitu ramai di Melaka. Kita ada lebih kurang dalam 60,000 ataupun 70,000 orang masyarakat India. Masalah yang kita hadapi adalah mungkin pekerjaan saja. Pekerjaan. Walau bagaimanapun saya percaya apabila ada kepusunan dalam kerajaan negeri ataupun di PBT ataupun mana-mana agensi kerajaan, memanglah kita prihatin. Kita ada juga pengambilan pengambilan daripada masyarakat India. Tapi kita kena lebihkan keduanya. Kita hadapi masalah sebab dulu kan Melaka semua estate banyak. Estate banyak, kita ada estate. So dalam estate ni, dia adalah kepercayaan. If you talk about 100 years ago, 100, 150 tahun, 200 tahun dulu, dia semua ni adalah hutan. Tak ada bekalan air, tak ada bekalan api. So daripada forefathers daripada India datang untuk majukan negara ataupun mencari kerja kat sini, mereka dibawa ke sektor perladangan. Masa itu bukan sawit, dia letak. Dasar percayaan perintah. So masa kolonial time dia dibawa untuk bekerja di ladang-ladang estate. So apabila dia bawa kepercayaan orang daripada India, biasanya dia bawa dengan kepercayaan masing-masing. Itu yang kamu boleh lihat, ada koin Morgan, ada koin Sivan, ada koin Aman, berbagai-bagai. Orang tanya saya, ini macam dia datang daripada satu village. Village tu dia ada dia punya kepercayaan masing. So dia datang dari the village tu, dia akan bawa kepercayaan, dia akan sembahyang. Sebab kenapa sembahyang ni penting untuk semua? Masa dulu-dulu ni kita tak ada lampu ke, tak ada air ke. Kalau dalam hutan tu kita ada berbagai-bagai binatang buas. Kita ada ular, kita pun tak tahu apa yang ada kat dalam. So dia terpaksa pakai satu pelita dekat forehead tu, dia terpaksa masuk estate untuk bertenggetah. So apa kita buat adalah semua, bukan kita je, bukan orang India saja. Semua orang akan buat sesuatu itu, dia akan doa. Tuhan selamatkan saya dari segala bencana ataupun gejala yang mungkin mengancam nyawa saya. So we go with belief. So bila kita dah sembahyang, kita pun buat masa ni pun, bila kita dah sembahyang, kita dah solat ke sembahyang ke whatever, kita rasa relief. Kita relief. So that is what I believe my forefathers has done. Apabila ada kemajuan, dia 100 tahun dulu ada koin tu. Bila ada 100 tahun dulu tu, dia berperingkat. 100 tahun dulu mungkin tidak ada pendaftaran. Okay, that is actually hearsay. Bermakna koin tu ada kat sana, estate manager kata, okay, you carry on with your beliefs. Percayaan kamu percaya. So apabila ada kemajuan, sekarang kan kita buat perumahan, macam-macam aktiviti. Cuma saya telah pun minta, so far so good, bermakna dalam saya menjadi exco kerajaan negeri, apabila ada satu kuil ataupun dua kuil ataupun tiga kuil dalam satu ladang, kalau 100 ekar, 200 ekar, dia 2-3 kuil. So penempatan apabila kemajuan ni, kita perlu bagi satu bidang tanah semula untuk kuil ini ditempatkan.
Itu satu inisiatif yang inisiatif di bawah kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional Melaka ni kita memang fokuskan, dan bukan saja sekarang, saya rasa kita dah berterusan. sedikit komen YB tentang prestasi di PRN Johor. MIC 4 kerusi berbanding sebelum ini, dan melihat mula kebangkitan rakyat sudah menyebelahi arus Barisan Nasional. Jadi bagaimana bacaan politik YB di Melaka ini bagaimana? Okey, kalau kata bacaan politik ini macam snowball. Snowball tu bila dia roll daripada atas bukit tu, dia akan roll. At one period of time dia kena burst. Burst kita adalah pada election yang lepas. Sebab tomahan orang cakap barisan macam ni, macam tu, semua tak betul. Tapi orang pun percaya dengan adanya teknologi terkini, Facebook, WhatsApp ni semua, orang percaya apa yang disebut fitnah ni dia bergerak lebih laju daripada truth. Kalau saya kata Tuan Zul dia Iswan bermakna apa Zul? Iswan. Apa maksud tu? Tahu tak? Kita tahu kan? Tak tahu. Isteri satu. Iswan, isteri satu. Iswan. Isteri. Okay. One, isteri satu, isteri saja. Tapi kalau saya kata Tuan Zul ni, he has got isteri 3. Okay. So dia akan kata, Tuan Zul ni ada 3 isteri. Dia akan laju. Satu itu dah common, itu adalah truth. Yang 3 ini adalah fitnah. Bila orang fitnah, dan kita pula keyboard warrior ni, kita bawa fitnah lagi cepat daripada yang betul. Netizen dah tak peduli dah untuk fact check tu. No, tak ada orang fact check. They will buy the narrative. Yes, they want something which is sellable. Lagi kontroversi, lagi dia suka nak percaya. Yes, betul. Itu yang saya kata. Lagi hangat, lagi suka nak itu yang saya percaya. kata bila kata Iswan, tak ada orang akan layan. Dia go with, macam TikTok kita buat Iswan, tak ada. Isteri saja, dia 3 isteri. So this is what happen bila orang buat toman. Kita kena faham Barisan Nasional ni dia punya sejarah yang lama. Kalau kita ada IC biru, no matter siapa, ini adalah kebijaksanaan pemimpin terdahulu. Kalau Barisan Nasional tidak diberi mandat masa itu, semua saya tak tahu boleh dapat IC biru tak. Now banyak parti yang boleh kata macam tu, macam ni. Dia kata ada satu parti yang saya tahu, saya akan sebut masa dekat election, dia satu parti dia kata saya kerja untuk semua, tapi ada satu puak kerja untuk satu puak, lagi satu puak kerja untuk satu puak. Dia tidak ada penyatuan. Di Barisan Nasional tak ada. Apa kita cakap ni, kita cakap pasal 3 bangsa atau lebih. That is the beauty. But sekarang orang dah mula faham. Kemarin semua dia balik, dia kata ini orang memang tedus. Orang saya semua merepit. Ada banyak teman-teman saya tak nak campur teman tu. So now they know the truth and they're coming back to Barisan Nasional. Bermakna kumpulan-kumpulan Barisan Nasional ni, you must understand, kalau kita betul nak datang daripada hati kita, kita kena percaya benda itu adalah betul. Dia tak ada orang akan semak betul ke tidak lah. Ni dunia fitnah ni lagi meluasi ke dunia asal. Tapi berdasarkan keputusan pilihan raya negeri Johor, saya percaya masyarakat sekarang lebih matang untuk menilai. Tidak lagi ada politik kebencian atau hasutan tu. Maknanya mereka lebih bijak untuk menilai siapa yang betul buat kerja. Itu memang kita setuju. Sebab masyarakat, bukan masyarakat je, anak muda yang umur 18 tahun pun dah tahu mana fitnah, mana yang boleh kerja, mana yang mana yang palsu, mana yang permata. Semua dah kenal. Dah boleh nilai sendiri. Bermakna apa yang kita cakap ni, memang Barisan Nasional ni dia kurang defend whatever they do. Dia bukanlah orang yang you carry your own basket. Dia adalah orang yang buat kerja sebenarnya. Tapi ada orang tu, dia takkan buat apa. Bercakap dia. Modal dia bercakap dia. Tak boleh bercakap, lepas tu balik tidur. Bercakap, lepas tu balik tidur. Kalau you boleh buat yang terbaik, masyarakat akan menilai. Macam saya pun, bukanlah saya datang sini saja saya boleh buat semua, tapi kena fikir sebagai pemimpin. Dan saya bagi tahulah Tuan Zaza pun, if I'm wrong correct me, Tuan Zul pun, both the Zs can correct me if I'm wrong. Kilang yang mempunyai kepakaran yang cukup adalah kilang dari Barisan Nasional. Dia ada kepakaran. No matter what you say, we have got the expertise. Untuk tabirkan negara, semua ni kita tak pernah
pemimpin-pemimpin Barisan Nasional seperti Perdana Menteri yang ada, semuanya adalah baik dan tahu memikir untuk masa depan anak cucu kita. Yang penting bukan kita. Yang penting saya biasa bercakap adalah anak cucu kita. YB bercakap tentang Barisan Nasional. YB, di Johor panas isu politik, Negeri Sembilan pun panas isu politik, bahangnya sekarang sampai di Melaka. YB, apabila isu di Dewan Undangan Negeri, cadangan usul adun lantikan, pihak DAP tidak bersetuju sehingga mereka menghantar surat untuk tidak lagi bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan. Apa sedikit komen YB? Okey, saya ini itu yang saya cakap, sebenarnya saya tak nak masuk ataupun baru semalam we were together in the family and today kita dah bercerai. Saya tak nak bantai dia cakap apa, tapi tentu kita kena faham yang kita mencadangkan adu lantikan adalah kerana kita memikirkan masa depan. Apabila kalau you memikirkan masa depan, dia kalau adu lantikan ni dia akan bawa balik kepada dul untuk kelulusan. Dia bukan kata saya suka Zah, saya suka Zul, okay both of you. No, it has to get the consensus of everybody. Semua orang kena bersetuju ataupun majoriti kena setuju. Dia faham, dia memang dah ada lantikan. Kat sana pula saya difahamkan my subordinates lama tu, 3 orang menyokong lantikan adun ni. Kat Melaka pula dia tak sokong. Dalam parti tu saya kata ada puak A satu cerita, puak B satu cerita. Saya pun tak tahu kenapa puak di Pahang pula boleh setuju, puak di Melaka tak boleh setuju, ataupun sengaja mencari alasan untuk keluar selepas keruntuhan di Johor. Saya tak tahu. Ini ada yang politik kan. Tapi mereka menafikan ada kaitan dengan pilihan raya yang bakal menjelang. Tapi saya pula pelik. Amanah pun kat Melaka dah bawa Kerajaan Perpaduan bersama dengan Amanah, pengurusi PH yang diketuai oleh Yang Berhormat Adrizan. Boleh tak nak sebut nama lah, tak elok pula. Okey, beliau pada asalnya setuju untuk lantikan ni, tapi apabila dia datang ke Dewan, dia kata dia tak setuju dan dia tidak bagi undi. So kat Barisan Nasional ni di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman ni, kita adalah 2/3 majority. Barisan Nasional adalah 2/3 majority. Kita tidak perlu bergabung dengan mana-mana parti untuk kita tubuhkan kerajaan, tapi atas dasar kebangsaan di mana PMX telah pun ada Kerajaan Perpaduan, kita pun want to beautify the thing dan kita juga bawa ke Melaka. Mereka sokong ke tak sokong ke, Barisan Nasional memang tetap Barisan Nasional. Kita tak ada keraguan dalam keluarga kita. Tapi PH pula ada keraguan sebab dulu status okey, sekarang kita tak okey. Saya difahamkan tujuan adu lantikan ini adalah untuk merapatkan jurang demokrasi, kerana kuotanya kita akan berikan kepada wanita, OKU dan juga orang asli. Jadi perkara itu merupakan perkara yang bagus, baby. Dan tak patut dipolitikkan. Kalau orang yang boleh memikir masa depan, dia akan fikir macam tu. Sebab lebih inklusif. Wakilan itu. Okey, contohnya kita bolehlah lihat overall elected members. Ada yang boleh bercakap, tak boleh bekerja. Ada yang tak boleh bercakap, boleh bekerja. Ada juga kepakaran-pakaran yang kita perlukan untuk kita merumpuh masa depan. Tapi bila kita tak ada expertise daripada background tu, mana siapa yang nak lead? Betul. Kita Melaka minta 7 ada lantikan, tapi tak semestinya 7 dilantik. Cuma kita luluskan saja. Nak lantik boleh, tapi nak lantik siapa, nak lantik atau tidak, itu akan dibahaskan juga nanti. Betul tak YB? Itulah orang berpelajaran akan bercakap macam ni. Seorang yang boleh fikir masa depan dan punya pengetahuan, dia boleh fikir. Kita perlukan experts. Kita tak boleh taruh macam ada tengah-tengah tempat tu wakil rakyat dipilih bukanlah kerana berdasarkan akademik ataupun kebijaksanaan dia mentadbirkan kawasan, cuma pasal dia ambil 2 baldi air dia serahkan. Okey, ada yang kata dia tak ada pemikiran, orang marah dengan Barisan Nasional kira apa ke, so dia orang bagi. Masa itu kenapa kita tak boleh move forward? We couldn't move forward because we don't have any expertise. Ini pun kalau kita ada 7 lantikan ni, kalau kita tak ada expertise dari certain field, dia bawa masuk, dia lantik, orang kurang upaya.
Orang kurang upaya ini di Melaka kita adalah di antara negeri yang bagi peluang untuk lantikkan orang-orang yang kurang upaya dalam majlis perbandaran menganggotai sebagai ahli majlis. Di Melaka saja ada. So kita ada daripada kalangan orang kurang upaya yang membawa apabila ada kemajuan dia sentiasa mengingatkan wheelchair. So you kena ada ramp, you kena ada button dalam lift. Dulu kita dia tinggi kan, sekarang you kena ada paras yang lift. So all these will be taught by that field. Mungkin kita terlepas pandang, tapi kita ada satu orang daripada kita ada satu orang daripada aborigines, orang asli. Orang asli ni apa keperluan dia? Keperluan dia rumah ni semua adalah keperluan. YB, dalam live ini ada netizen yang memberi komen, memuji. Wah, YB Shan, dia panggil YB Shan, fasih berbahasa Melayu. Itu satu keunikan YB. Dan kedua, boleh tak nak tahu Facebook, TikTok atau Instagram YB, kami semua nak follow. Jadi kami bagi peluang kepada YB untuk memperkenalkan TikTok, apa nama TikTok, Facebook dan Instagram. Jadi supaya netizen dan pengundi di Melaka ini tahu. Sebenarnya simple je, nama saya ni Shanmugam. Shanmugam Shan atau VP Shanmugam. Tadi Shanmugam saja. Ya. VP. Ada yang VP, ada yang tidak. Tapi bila Facebook YB VP Shanmugam kan? Shanmugam Shan. Saya ada Facebook page saya VP Shan. VP Shan mudah. Okey, saya kalau type Shan aja dah nampak muka saya kan. Tak berapa handsome lah. Muka dah daripada lebih kurang lah itu. Tadi kita ada berbicara dengan YB berkenaan dengan isu banjir, yang mana first priority YB sewaktu dilantik menjadi Exco dan juga Adun bagi kawasan Gadik. Dan minggu lepas Melaka dilanda banjir kilat. Dan saya difahamkan ada lebih kurang 800 mangsa yang terkesan. Dan hari ini ada dalam lebih kurang 40 orang saja yang masih tinggal di PPS. Dan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf, telah luluskan bajet RM5 juta serta-merta untuk bantuan banjir. Jadi menunjukkan betapa negeri Melaka ni begitu responsif dalam menangani isu-isu banjir ni. Respon YB? Sebenarnya semua orang kenal Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf ni, dia adalah seorang yang sayangi rakyat. Mana Melaka punya cokan kata reformasi ni pun kita kena terima Melaka sayang rakyat. Di atas keprihatinan beliau buat banyak perkara. Ini adalah di antara yang beliau buat untuk kita mengatasi banjir ni. Kita tahulah memang dia susah. Satu benda di mana ada masa dia sampai depan rumah dia, ada kali dia masuk rumah tanpa izin. Dia masuk rumah tanpa izin. Dia masuk rumah tanpa izin ni, dia akan mencedera ataupun membinasakan semua barangan dalam peralatan kat rumah. So oleh yang demikian kita kena atasi. Di Gadik pula, bila saya sampai jadi wakil rakyat dia, saya bagi tahu peranan ataupun saya punya main objektif adalah untuk selesaikan masalah banjir. Saya apabila dah jadi wakil rakyat, baru kita boleh ada akses kepada dokumen kerajaan dan lain-lain. So bila saya duduk di sana dan saya tanya jabatan DPS dan juga lain agensi ICU semua, saya kata kenapa Gadik ni banjir dan saya lihat ban ni terberhenti. Takkanlah kita nak buat 2-3 kerja. Kita kalau buat satu kerja biar sampai habis. So bila saya bercakap dengan mereka bagi tahu saya feedback lain pula. Saya kata, Yang Berhormat, bukan kita tak nak selesaikan, kita nak dapat kebenaran, kita dah minta YB terdahulu untuk kita masuk, tak ada orang boleh dapat kelulusan. So masa saya, it's actually a very small thing. Kita cuma panggil. Itu pun yang kat Gadik ni saya tak panggil. Saya minta saya punya kawan baik, saya punya ketua peneral pemuda masa itu, Eddie. Eddie ni, saya kata, Eddie, you tolong dia pergi cerita dengan orang-orang ni. Dia within 2 weeks dia come back, dia kata YB, semua orang dah kata okey, YB boleh pakai. Sebab kita nak lalu akses. Dia bila kenderaan dia, bila orang tak gunakan tanah itu okey. Tapi bila kita kerajaan minta akses nak masuk dalam, nak buat kerja-kerja, nak tambahkan ban tu semua, kalau kita tak ada kebenaran, orang boleh sue kita. Orang boleh ambil tindakan mahkamah, dia melibatkan kewangan. So kita untuk mengatasi, saya tanya dia kata okey. Dan kita selesaikan dia. It's about close to 1 million. Duit dah ada. Kerajaan nak buat. Tapi yang kena main peranan wakil rakyat lah. Ya, betul.
Wakil rakyat tak main peranan, tak turun padang, tak minta kebenaran, tak jadi. So kita buat kerja tu, dah selesai. So you can see buat masa ini saya bukan lagi semua kuasa Tuhan. Macam Tuan Sami Widodo kata, ini semua kuasa Tuhan, bukan kita punya kuasa. Banjir kat Melaka ini saya boleh kata kalau bagi daripada 1 hingga 10, saya boleh kata kita dah sampai tahap 7. Yang 3 tu bukan masalah kita nak tak ada cara nak atasi. Masalah dia, saya dah offer, kita dah offer pada orang-orang yang berkenaan, dia adalah kawasan tanah parasnya lagi rendah daripada paras sungai. So air akan confirm banjir. So diorang dah biasa, diorang dah seronok sebenarnya dengan banjir ini. Diorang tak nak pindah, dan mana kita tinggalkan. Sebenarnya saya nak offer diorang, kalau perlu kita buat rumah daripada lembaga perumahan di atas tanah yang lebih tinggi. Tapi diorang tak nak. So it's about a few cases, biasanya 5 rumah lah yang terkesan kalau banjir naik itu. 5 rumah itu je. So lain-lain kita dah berjaya. Malah kalau dia sangkut pun pasal longkang itu je. So we for now dah tak ada gambar-gambar yang gadik banjir. Dulu banyak, sekarang dah tak kata tak ada, kadang-kadang ada. Tak kata bergantung juga pada hujan. So that means sebagai wakil rakyat, janji saya kepada masyarakat telah saya tunaikan. Wakil rakyat YB. Ya. Saya fahamkan di Melaka ada program WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Bila untuk Don Gadik? Kita sebenarnya bulan April lalu Gadik dah selesai. Oh, dah selesai dah. Okey. Dalam ini adalah salah satu idea yang bernas yang dilontarkan oleh Amat Berhormat Ketua Menteri, di mana kita semua telah terima cabaran tu, dan kita telah buat kat Gadik ini kita ada juga 100 lebih komplain, dan kita dapat selesaikan sedikit batch by batch. Dan saya rasa kita tak ini ada yang menyusah, bermakna dia minta tiang lampu, tak jalan, ini semua libatkan kos-kos yang besar. So kita bagaimanapun ICU dan juga kerajaan melihat benda-benda itu, lain-lain kita selesai. Dan apabila kita adakan WRUR ini, kita dapat merasai masyarakat kita dia berdekatan. Okey, memang tepat dengan Melaka Sayang Rakyat. Dan dia akan membawa wakil rakyat, macam dia orang macam kakak-adik. Dia biasa jumpa saya je. Tapi bila ada program ni, semua wakil rakyat akan turun ke kakak-adik, dia akan berjumpa. Kalau wakil rakyat tak sempat, timbalan akan turun. Kalau timbalan tak sempat, semua ketua pengarah atau pengarah-pengarah jabatan dan staf-staf mereka akan ambil tindakan untuk kes ni. Kita ada. So ini adalah salah satu cara pendekatan yang amat baik. Saya tak tahu negeri lain ada tak, tapi mana lagi Melaka lah. Hari ni hari Khamis Ya. Ramai rakyat bertemu dengan YB. Adakah ini satu perancangan atau apa hari yang sebenarnya pengundi atau masyarakat boleh bertemu dengan YB secara santai? Ada yang pergi kedai kopi, kadang ada berjumpa di kuil ataupun macam mana? Okay. Sebenarnya kita ingin berbicara podcast ni, tak silap saya pada hari Ahad. Betul. 18 hari bulan. So semalam petang kita kata, okey besok ada di Karadik, kita ada program lain. Boleh tak? Tuan Zul pun bagi tahu okey. Bila kata okey, kalau nak buat perancangan macam ni overnight, itu Superman. Betul. Ini benda yang tidak dirancang, dia adalah satu hari yang biasa untuk saya bertemu. Mereka datang macam hari ni, kita ada masalah. Yang ketiga adalah masalah tanah kereta api. Tanah kereta api ini memang kat Gadik ini dulu ada kereta api daripada terminal Pulau Sebang sampai ke Bandar Melaka. Tapi tanah-tanah ini tidak digunakan. Orang ramai telefon ataupun orang-orang rakyat di B40 ini dah buat rumah kat sana dan menjadi tanggungjawab. Mereka dah mohon dan menjadi tanggungjawab wakil rakyat dan kerajaan untuk bantu mereka. Dalam kes ni dia bukanlah kes 3-4 tahun, dia ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun. So masa saya jadi wakil rakyat dengan bantuan daripada esko-esko dan juga pejabat tanah dan restu oleh Ketua Menteri, kita dapat selesaikan for now lebih kurang 220 kes penyampaian borang 5A. Borang 5A adalah borang ini kita proses melalui kerajaan dan kita offer kepada pemilik ataupun orang yang ada kepentingan kat tanah itu untuk beli tanah tersebut. So kita dah serahkan. Ini adalah antara pencapaian yang saya tak janji tapi kita selesai. Dan tadi pula kebetulan saya ada satu lagi tempat namanya Arungan Tanjung Rimau yang belum ada kes penyelesaian kerana ada banyak pertindihan pembohong.
Sebab bila kita tiap tanah kerajaan dia 2-3 orang masuk, kita nak tahu originality tu susah sikit. So tadi dia datang, saya bagi dia tempo, saya kata saya akan cuba ikhtiarkan yang tak ada masalah sebelum Ogos Chinese. Okey YB, sewaktu kita berehat sebentar tadi, saya sempat untuk menjengah keluar ada puluhan rakyat dan ataupun penduduk Gadik yang datang untuk berjumpa dengan YB atas pelbagai isu. Jika di kawasan Gadik ni YB, bagaimana caranya untuk buat aduan ke, laporkan apa-apa kepada YB? Adakah ada involve birokrasi ataupun kita boleh terus kepada YB? Dia di Gadik ini, semasa saya jadi wakil rakyat ini, dia ada 2-3 pendekatan. Satu pendekatan adalah, kalau tadi naik ke Japun saya, ke Japun Gadik ini, kat luar ada nombor telefon dipaparkan dalam banner tu. Kita ada 4, satu line kerajaan telekom dan 3 handphone. So apa-apa nak diusulkan atau dimaklumkan, dia boleh WhatsApp. Keduanya, kebanyakan hari Khamis saya ada di sini. Kebanyakan hari Khamis saya ada di sini, rakyat boleh datang jumpa saya terus. Tak ada appointment, tak ada apa, dia datang dengan pelbagai masalah. Dan ketiga, setiap hari dari Isnin hingga Jumaat, saya punya Japun Gadik ini dia buka daripada pukul 9 sampai 5 petang. So saya punya pegawai khas, saya punya status Japun, saya punya pegawai-pegawai lain, penghulu, semua ada kat sini. Tapi Khamis ni khas sebab saya ada, dan pegawai kebajikan pun ada, pegawai kebajikan daripada kerajaan pun ada. So kita boleh selesaikan kebajikan punya kes. Sebab kebajikan ni kadang-kadang ni dia penting untuk warga emas dan yang kurang terjaga. Dan lain-lain saya rasa seperti biasa, tadi ada masalah tanah arungan, tanah kita, tapi dia datang jumpa, saya kena layan, dia my customers. Saya ini macam perniagaan, ini jadi wakil rakyat dan Japun ni macam perniagaan. Kalau tak ada customer datang ke kedai, ataupun kata ada customer datang ke Japun, bermakna something wrong somewhere. Either I'm not doing the right thing, or they don't have the trust in me. Macam ni dia datang dengan ada kepercayaan. So saya kena tanggungjawab. Jadi di kawasan ini memang YB benar-benar mengamalkan pendekatan turun padang untuk berjumpa dengan rakyat. Dalam penggal ini, apa dasar ataupun inisiatif yang pada hemat YB yang memberikan impak yang paling besar buat negeri Melaka? Impak yang paling besar kalau kata sebagai wakil rakyat ataupun adun, dia tak bawa ke seluruh negeri Melaka. Yang bawa ke seluruh negeri Melaka adalah sebagai exco kerajaan negeri yang Menteri Amat Berhormat Ketua Menteri, di mana sukan ni saya berjaya meningkatkan di pelbagai cara. Di mana tadi saya kata sukan Melaka dia mainkan peranan penting. Lepas tu kita ada sukan tradisi di bawah pelancongan. Itu pun kita kendalikan cara terbaik. Dan ketiganya, kita mengatasi masalah-masalah masyarakat seperti masalah yang dibawa oleh masyarakat India. Saya kena champion benda-benda itu. Sebab dia adalah melibatkan saya secara direct. Dan lain-lain bantuan adalah seperti kita ada gelanggang futsal, sepak takraw, badminton dan berbagai pada di semua tempat 28 tu. Ini fasiliti ni semua pada tahun 2010 bila Melaka menjadi tuan rumah untuk SUKMA telah dibina. Lepas tu biasa kita bina penyelenggaraan tu kita tak ada bajet. So tahun lalu saya telah pun bawa satu lagi permohonan sebagai exco Belia Sukan. Saya minta Yang Amat Berhormat dengan kebijaksanaan Hang Tuah. Kita ni semua Hang Tuah satu dia. Hang Tuah dia kata apa yang nak. Saya kata yang Datuk Seri kalau boleh saya perlukan 1.4 juta untuk kita bagikan kepada 28 dun dengan kos 50,000. Kita bagi kepada Japun supaya dia boleh kendalikan penyelenggaraan ataupun baiki pulih semua fasiliti sukan. Mungkin 50,000 ni tak besar, tapi adalah menjadi tanggungjawab dan budi bicara wakil rakyat dan juga Japun untuk dia pecahkan. Kalau dia buat 50,000 habis kat sana, hangus kat sana. Kalau dia buat 5 dengan 10,000, bermakna 5 tempat dia akan dapat fasiliti yang terbaik. So kita bagi kepada Japun untuk melaksanakan benda-benda ini. So ini adalah pendekatan yang tidak ada sebelum saya menjadi exco ataupun sebelum batch kita merajui Melaka. Apabila YB bercakap tentang sebelum dan selepas ni, satu soalan cepu emas. Ya. Bila bercakap tentang Dun Gadik ni, apa bezanya Gadik sebelum ni dulu dengan Gadik sekarang di bawah YB? Gadik dulu Gadik Bandir.
Sekarang okey. Gading tak balik. Dan kita juga ada macam kita janjikan untuk peniaga-peniaga muda ni, kita telah ada pasar malam di bandar satelit. Setiap kita tu adalah pembukaan baru, dan saya difahamkan oleh JPKK menguruskan benda-benda itu. Dia kata ada lebih kurang 200 peniaga. Di samping itu, saya juga janjikan apabila Gadik Air Panah Gadik yang baru bila buka, Bila dibuka habis? dia dibuka tahun lalu dengan izin Tuhan, selepas beberapa tahun dengan berbagai masalah kita selesaikan, dan dia telah buka tahun lalu dengan kita ada macam food truck dan peniaga-peniaga kat sana pun. Dan biasa kalau orang Gading nak berniaga, dia akan minimum fees. Orang luar masuk dia ada charge standard lah. Sebab orang luar masuk itu bukan saya punya tanggungjawab. Orang Gading nak berniaga, kita dapat harga terbaik. Okay, So YB. dua tempat perniagaan yang madu. Saya ada soalan lanjutan berkenaan dengan sebelum dan selepas ni. Ya. Apa pandangan YB berkenaan dengan perkembangan politik negeri Melaka menjelang PRN yang akan diadakan dijangka September ini? Saya rasa pengundi dan juga rakyat negeri Melaka adalah rakyat-rakyat yang bijaksana menelitikan masa depan kita dan juga anak cucu kita. Kalau dia tidak ingin menyusahkan sesiapa, saya rasa pemerintah ini adalah pemerintahan yang terbaik. Pemerintahan yang terbaik di mana seperti sebelumnya saya kata, kilang ini saja mempunyai ekspertis yang diperlukan. Kita tak kata kita 100% perfect, tapi kita masih ada ruang untuk memperbaiki masa semasa. Dan di bawah Dun Gadik ini, sebelum kita lihat lain-lain tempat yang amat berhormat kerap kali datang ke Gading. Kerana Highcom Perindustrian sebelum ni mungkin dia mundur sedikit, dia tidak ada banyak syarikat, tapi dengan adanya lawatan-lawatan yang amat berhormat buat ke luar negara, dia bawa investors baru. Kita dah ada berbagai. Kita ada 2 syarikat yang manufacturing kereta elektrik daripada China di Dun Gadik, di Pego Industrial. Okay, kita yang terkini ada Inland Port. Inland Port dia akan berada di Pulau Semang berdekatan dengan terminal Pulau Semang. Ini adalah untuk railway punya transportation. So berbagai-bagai idea dikendalikan. Kalau tak salah saya, YB, Harvey Norman masuk, IKEA masuk, Decathlon masuk, Jaya Grocer masuk, Semua masuk. Uniqlo masuk, semua pelaburan luar masuk ke dalam Melaka. Ya, memang saya lihat ini adalah kebijaksanaan cara pemerintahan yang amat berhormat Ketua Menteri. Ketua Menteri yang kita ada ini, dia rajin. Semua Ketua Menteri rajin. Saya tidak kata membelakangkan siapa. Semua, everyone is good. Tapi the idea of creating new opportunities, saya lihat ianya banyak ada dengan betul. So dia bawa Harvey Norman, dia bawa everything is here. So mana Melaka will not only capitalize in historic tourism, even shopping tourism pun kita akan naik. Okay. Dan untuk masa depan anak-anak kita, tadi saya kata kita ada kawasan industri, semua ini melibatkan pekerjaan dan peluang yang baru. So dengan adanya satu kepimpinan negeri yang mantap, kuat di peringkat DUN dan juga di peringkat negeri, maka negeri itu akan maju ke hadapan. Less politics, more for the people of the day. Soalan akhir daripada saya dan juga Zaza, YB. Okay. Boleh Sekiranya YB tercalon sekali lagi untuk bertanding di Dun Gadik ini, apakah harapan YB kepada para pengundi dan penduduk di Gadik? Harapan ataupun permintaan ataupun apa yang saya put forward kepada rakyat di Gadik ni, memanglah masa election tu ramai akan datang dengan ciri-ciri baru. Dia kata dia akan bangunkan Gadik dengan ada satu satelit, terus akan pergi ke bulan. Dia akan hantar satelit. Tapi kalau kita percaya itu semua, tepuk dada tanya sikit. Ya, kita kena diri di bumi yang nyata, di mana kita kena lihat di mana dan siapa yang boleh bawa pembangunan. Pembangunan itu penting untuk Gadik kerana kita ada kawasan industri. Kita kena wujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak kita. Kita kena ada, seperti saya kata tadi, kita kena selesaikan masalah, bukan bawa beli ikan bagi orang makan. Kita kena tunjukkan mereka cara-cara memancing.
Itu yang saya buat. Apabila kita ada masalah banjir, kita siapkan. We go to the end of the problem to bring it up. So kita selesaikan. Kita masalah air, kita selesaikan, kita buat tangki baru. Ini adalah kepakaran. Kita ada, memang kita perlukan jalan-jalan yang lebih elok digadik. So kita dari masa ke semasa, kita akan atasi ini semua. Dengan ada satu kepimpinan yang baik dan cerdik dan tahu apa keperluan sanubari ataupun hati rakyat, maka sayang rakyat itu memang kita adalah yang terbaik. Kalau kita buat baik, kita harapkan sokongan daripada semua. Dan kalau saya tercalon, terpulanglah kepada warga Gadik. Kalau mereka lihat saya ini cakap dan buat kerja yang betul, ikutlah, bagilah saya untuk kita majukan lagi. Bagi kita ada banyak lagi, saya kena bawa lagi perumahan, ke Gadik. Sebab kita lihat anak-anak muda dah mula kerja, nak beli rumah mahal, kita carilah tanah-tanah yang berpatutan harga untuk kita bangunkan, untuk bagi keselesaan rumah kepada anak-anak ini. Dulu satu rumah 20 orang tinggal, tapi semua dah nikah, dah kahwin, kita perlukan sekurang-kurangnya tambahan 10 orang untuk 10 orang dalam satu keluarga. Mungkin 10 itu telah berhijrah ke negeri lain atau tempat lain. Yang 10 yang tinggal ni, dia perlu ada satu rumah untuk diberikan. Ini adalah asal saya. Walau bagaimanapun, ini semua berlaku dengan restu Tuhan. Tuhan restu, baru kita boleh buat. Terima kasih YB. Masa begitu mencemburui kita, 1 jam tak puas rasanya kami bersama dengan YB. Macam mana Zaza? Betul Tuan Azizul. Sebab begitu rancak, kita suka dengan YB berkongsi berkenaan dengan pembangunan sukan, berkenaan dengan isu-isu banjir yang telah ditangani di bawah pimpinan YB Syamuga. Yang berhormat biasa berkata, kalau datang ke Melaka sekali tak cukup. Dia ada pantun dia, saya terlupa ni. Kenapa kalau berkali-kali? Kalau datang Gadik, bila-bila kita terbuka. Tapi apa pun YB kita kena buat. Mana lagi? Melaka. Jadi kepada para penonton yang berada di mana jua, rakyat Melaka, orang yang di luar Melaka, teruslah setia untuk menikmati pelbagai isu semasa kami bincangkan, untuk kita mengetahui kalender YB-YB kita di negeri Melaka dan pelbagai lagi acara-acara pembangunan dan program-program yang terbaik untuk rakyat Melaka. Ikuti kami, follow kami, sebarkan video yang kami kongsikan kepada anda. Jadi, sama-sama kita menyokong podcast Melaka Street Talk. Mana lagi? Melaka. Jumpa lagi di episod akan datang bersama saya, Zaza, dan juga Saya Azizul. Terima kasih daripada saya, Syah.